Jangan bersedih, jangan berduka, mohon padanya dalam berdoa. Rayo lah rakek. Batang baju anak lah kulit tarok aja. Atau dulu baju warni anak. Nah, kini kepai ke pasar, kepai kemari, kepai ke nen. Nih. Susah. Cuma ke di Bali baju rayo anak. Kok baju rayo amak lah banyak. Sampai kodi. Ajar boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mak. Rio mah. Iya. Lesai ya. Alhamdulillah. Di mana tadi? Pas lah. Dah ada lain di rumah tadi. Lain gila jaguang lah. Hah? Gila jaguang? Tak ada lah jaguang. Dulu lah gila jaguang apa je orang tak? Tak lah. Tak. Dari awak itu. Oh lain lo Rio tu ya. Dua orang lainan. Apa dok ni? Tak ada tu lah mak gini ke orang kerayu pitih tak ada leh. Ada simpanan-simpanan titih ke sapik mak. Itu dia sudah disalang orang tu ya. Hah? Sudah disalang tu orang. Rp3 ni. Lo bayar tadi. Ini berapa pinjam lu? Nah, sikit. Agak 200 lah. Ada 200. Jadi transfer selalu. Nomor rekening kalian lama ya? Lain mak transfer kok. Oke transfer. Dulu bayar. Dulu ada pitih tu bapak. Kajian dah bisu. Dia kamu beli dari nak. Bisik bah suruh pergi apa balik baju rayu salang pitih tu bisik lah mak suruh bayi. Ajar tu dah sama tak menyalang semua. Dak kuat tu peti-peti tersapi nak lain mungkin nak. Peti tersapi nak lain tu pinjaman kurang tu tu. Gali lubang tumbuk lubang mah. Dah aduh dah. Tapi ada pitih lah. Dua sapo lah 2025 bah. Mana tu. Pokok jangan lama nah. Tu bentuk sekanon yang pinjam Petirino 2 tu ndak bayar begini. Sirai 64.000 ndak bayar gini. Sitinon 74.000 tu ndak bayar. Nan buyang kadui dulu ayam sekuah sampai gini ndak balik. Hanya makan mata ayam muka mah. Pinjam ayam hanya makan mata aja ndak balik begini. Karena ada mak orang satu ya. Daftarnya dulu. Aduh daftar dulu. Di balik insyaallah. 2025 ah. Enggak ada. Kalau 2025 enggak ada. Pokoknya jangan lama mana lah. Kini dari berapa? 2020. 20 ah, bayar 2025. Lain 5 tahun enggak bahaya. Tidak bahaya. Kalau bukan lalu jadi apa tu lah. Bayar khusus kan. Mak transfer kau lah. Ya transfer kau. Rekening kan lama ya? Lain. Pulang lah. Kok ke Jawa awak, Pak? Ya. Kau pulang sekali. Ke Jawa bah, enggak. Ke Jawa. Kau baju rayu anak dong Bali. Tu enggak ke Jawa? Beli baju. Beli baju ke Jawa? Boleh baju. Jauh ke Jawa beli baju boleh siku beli ke Solo aduh ha. Nah, enak lah di situ maha dia awak. Maklum lah orang galih orang awak. Ini bara beli tu. Bara apa beli baju tu? Ya agak dua leh. Dua leh ke Jawa ni lo beli. Ongkos tak berapa macam mana? Ini jual siku ke beli. Tidak online beli. Online, mak beli udah online kan tapi mak ada online lah. Beli online tu barang di Jawa tu kirim saya ke mading. Sama orang gue. Kalau bandai yang online? Malah, boleh aja. Online kau lah kerja awak. Yo nak kau tunjuan. Kalau online lah kerja tunjuk kan mah. Tak perlu lagi. Dah, apa pilih mah? Mak transfer ke cak mah? Leh, kau transfer kau. Nah. Ya bodoh jadi bodoh. Awak lah yang jajan orang. Awak jadi kadang awak itu. Lelai online awak lelai. Hendak tu api online nama nak tadi. Online. Mana le cari sampai ya?
Jadi baju anak sekali, ini sepatu sekali ya lah. Ada baju goni tu lihat. Nah, apa lagi? Hari kini sampai mah. Telepon cik lo. Udah? Lari mana pesanan awak dah? Ya kok anak laruk je dah. Ya. Oh kini sampai. Ya. Tunggu dah ya. Wah anak lah agak galak seorang saya lekang barang. Heran lo cari anak dia. Dia kira kecil gilo bah lah. Ya. Makasih dah. Ya. Halo dah, ini jam beras mana sampai kira? Iya. Ya lah apa orang rumah lah bantu ya bantu mencari kucing air kawak orang rumah. Nyesasak lu ada. Jadi dah. Wah tunggu dah ya. Pasti dah. Ini dah ketipu kat sini. Dah lama lah dah. Ndak cuma menanyo dah. Ndak cuma. Jadi dah. Ya. Halo, dah? Tidak. Awak cuma mengencing, elok jalan dah. Jadi dah. Kemari. Orang jadi tidur. Kau di telepon wak juga sah. Ayo ya. Telepon lihat. Ndak lo mangkik. Kau mangkik duit dia awak je. Mangkik duit dia dek ko. Nak bangkit tak? Alhamdulillah, tiba je orang mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikut Pak Pian? Ya, Pak Pian. Awak nama sembarang. Ha? Weh. Pak nama son barang, baju dapat sepatu. Iya Pak. Mana yang pun beri Pak. Dengan harga terjangkau ha. Iya. Cik kan Pak ya? Iya cik.
Alhamdulillah. Cek benar barang lupa lah nak dua lecet atau bar aku beku. Tu barang baru keluar loh. Ori pak. Ya, ori. Tu baju. Inti siapa? Untuk anak pak. Anak umur? Umur 2 tahun kurang. Baru gadang pak baju pak. Hah? Baju untuk anak ambo kok sekadang gajah pak. Tak temui dengar pak. Itu nak urusan ambo dah pak. Apa masa sesuai, kulah sesuai aplikasi lah sesuai gambar. Lebih nak pak 2 tahun atau barang nak dalih dah pak itu. Dalih pitih masih. Iku kegadangan kok pak, kegadangan kok pak. Ini kan ada tulisan deskripsi di bawah kan bisa pak baca di bawah barang ukuran merek Apa pesan ikut antan. Itu tak salah pabrik pak kau. Kau sepatu ke gadang lu ah. Aku lah sesuai gambar pak. Aku bonusnya sepatu. Beli baju ku bonus sepatu. Kalau bentuk kau mau balik salah barang lah pak ya. Oh nak bisa nak nerima ambo dah. Iku ndak ukuran anak ambo. Ya mak tahu dia awak pak. Apa masa sesuai gambar kan? Iya Mak tapi bisa awak pak salan lah. Ini nak beli tulisan lah pak. Ini pak Faisal lah kira lah pak banyak kan ngirim barang cek lain lah. tapi ada sih pak. Minta tambahan pak lah. Pila transfer tadi. Iyo piti barang lah transfer piti ongkir ku pi COD bayar di tempat. Mak ada kau banyak bana pak tetek bengi pak. Biasa buat online tak dapat sebanyak itu pak. Nah Itu nak biasa. Ku nang kini pak ku pak pakai belanja di mana? iya jadi Di ukuran lah salah. Puluh bentuk ku. Tidak, Ongkir bertambah. Puluh balik pak. ini nak beli tu dah pak. Banyak nak sampai hehok pak. Ini bagi saya ongkir lah. Yang kirana kamu bayar. Jadi kirim pak salah tu kamu nak akan bayar 100% mau nak akan bayar. Kamu nak akan bayar. Oh jadi nak kau bayar pak dah. Enggak kamu bayar. Pai dan lah ha. Ya payah saya melarang. You lah nak menyesal pak bang. Alah. Pai ni ah. Payah. Pai dia. Awak lah kecil biasa deh. Dia kiriman barang salah. Tak kamu sama-sama online itu. Tak kamu sama-sama online itu. Lah salah lah. Yo. Awak Iku anak bambu pasan patang. Meleset ah. Meleset. ada. Jak jual lagi mak. Iya rancak. Tapi ambo masan tu anak. Kok kurang gajah. Dia ambo saya tak temu. Itu di mana balik tu? Toko Sumin. Online. Ya online. Aku ak keceng kat mak Patan jangan sembarang-sembarang. Lah pandai mak coba lain santiang itu. Ini toko online tak sembarang saya mak. Dicari toko yang tu kan ada peringkatnya tu. Tak sembarang pasar nak cari benda awak aku. Sampai awak masuk ku baju raya ah. Pas badan nak ha. Ya rancak ah. Ya. Bentuk kau tiba di ambo kau gadang ah. Ambo kirim untuk anak ambo. Iyo Ambo 2 tahun setinggi itu ah. Kau yang kirim ah. Mak ketemu Kau sepatu lah ya. Sepatu lah kurang nak ambo pak. Betul second kah? Umur 2 tahun. Pilih rancak tu ah. Second kau ah. Bantu untuk second pi baru. Ha, celik tepat ah. Memang variasi second tu. Variasi second. Aku balik kat kawan aku ah. Nak buka aku ah tokonya aku. Ha. Pak mak lengkap ah tu pakai anak-anak. Ha. Kau pakai anak-anak untuk beli baju raya anak-anak ni ha. Lengkap aku. Ya lengkap. Harganya pun bersaing kau banyak diskon-diskonnya. Terpercaya. Jadi mak kalau belanja online tu mak cari tokonya do rating tokonya diskon mak. Peringkat tokonya mengikuti bara. Kuah nama toko apa? Kau tokonya Elovea namanya mak. Di Shopee mak bisa mak cari. Shopee. Yo, Shopee. Jadi ada beku komplain orang mau dia bar rating tokonya, bar responnya bisa mak cek di situ mak. Oh, kalau ada masalah-masalah bentik koko ada solusi dia. Bukan ada solusi, artinya tokonya lah terpercaya. Ada level peringkatnya tu terpercaya. Ndak jarang orang komplain, jarang orang. Jadi cari itunya mak. Dan cek lain kau punya kawan mak. Ada lah cek lain nama tokonya Enzo ACC Case namanya. Jadi di Sikuko elektronik mah aksesoris ada flash disk, kau Doraemon gua. Iya. Case untuk HP mama aduh Sikuko lain. Aku tokonya kawan mak 7. Itu lengkap ya? Lengkap cari mak Sikuko. Buka tokonya mak cari di Sikuko kan do rating 83
rata-rata penilaian penjual tuh rencak gitu. Positifnya saya lihat mak. Saya lihat respon orang, saya lihat apa tokonya. Jangan sama-sama orang balik pilih toko sih. Barangkali ngerti mak. Ya dulu, balik dari dulu, ya dari dulu kecil kamu. Tidak patah waktu kecil lemak sosok cadik ya. Lai pandai tu. Ya mau petang sembarang lain tu petang lain. Lain tak tahu. Kau sama sembarang lu tipu. Lah apa ya mak? Kemana? Jawa. Di Jurayu. Ke Jawa? Astagfirullah, gue bocor lah, gue galak. Enggak. Aku udah pesen ulang kok, Pak. Ancak ada dah. Dia nyerah sih kok bocoran nak. Enggak, Lapai sih kalau. Ongkir bertambah. Lu balik Pak. Ini Pak Bayi ongkir atau indak kah? Indak campur-campur barang adu kah? Ya sekali gini biar bayar loh. Kau transfer Pak teman. Ini kau sore kan. Ndak main cak Bayi nak. Dah je. Hah? Kamu nak bayar. Kau bayar dia enggak? Action. Ni nak udah tu deh Pak. Banyak nak cerimah Pak. Bayi saya ongkiran lah. Kamu nak akan bayar Pak. Kalau bentuk kau nak akan bayar. 100% mau nak akan bayar Pak. You nak kan bayar Pak kah? Ndak ada bayar. Siapa lah? Jadi gitu dah.